Apa punca yang paling simple lah yang kita boleh fikir untuk masalah kurus yoyo ni? Anda dah kurus, lepas tu bila anda stop program kurus tu berat naik balik. Anda nak tahu tak? Kalau nak tahu, simple saja. Klik dulu follow, komen dekat bawah, fat burner fat burner dan klik semua button. Belah kanan anda tu, like, repost dan komen. Baik, paling simple sebenarnya bila kita kurus, apa yang hilang dalam tubuh kita? Kita tahu hilang lemak, mula-mula kita akan hilang air, lepas tu kita akan hilang berat. So sebenarnya yang hilang dalam tubuh kita yang menyebabkan ramai orang kurus yoyo ni ialah sebenarnya dia hilang otot bersama lemak. Dia target lemak tapi sebenarnya yang hilang juga adalah otot juga. So bila otot hilang, apa jadi? Kita akan nampak berat turun dengan mendadak. Berat turun mendadak tetapi dia ada side effect dia. Kadar bakaran, tahap metabolisme, keupayaan tubuh kita untuk bakar lemak menjadi turun. Jadi benda tu yang kita tak nak. Jadi lepas kita habis program kurus, kita makan macam biasa tapi tubuh simpan lebih lemak sebab dia kurang bakar. Nampak tak? Simple je kan dia punya mekanisme dia nak faham. So dalam channel ni saya akan cerita macam mana you nak preserve kita punya otot dalam keadaan kita nak bakar lemak. Kita nak bakar lemak tapi kita tak nak bakar otot sekali. So jadi anda akan faham macam mana benda tu berlaku, apa nak makan. Yang penting sekali apa nak makan supaya you boleh ada, orang kata bila kita kurus tu kita boleh bertahan dengan lebih mudah. Kita boleh bertahan dengan lebih mudah dan tak senang-senang tubuh kita naik balik. Okey, jumpa dalam video akan datang.